Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Adriana binti Adeli dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Alai yang terletak di Kampung Alai. Kod sekolah saya ialah MBA 2033. Pada hari ini, saya ingin mengajak rakan-rakan semua untuk bersama-sama saya menerokai sebuah buku yang agak menarik pada pandangan saya. Tajuk buku yang saya pilih ialah Erti Sebuah Pengorbanan. Buku ini mempunyai plot cerita yang agak ringan dan mempunyai nilai-nilai pengajaran yang sangat sesuai untuk diterapkan di dalam diri anak-anak murid. Jadi, ayo bersama-sama saya. Buku ini merupakan hasil karya Jamilah Haji Puang yang telah diterbitkan oleh penerbit Pen Earth Saiden Berhad. Saya yakin novel ini tidak akan membuat pembaca kerana novel ini hanya mempunyai 54 halaman bercetak sahaja dan sekaligus menjadikan novel ini sangat sesuai dijadikan sajian bacaan pada masa lapang. Penceritaan novel ini dimulakan dengan memperkenalkan watak yang bernama Zaki, iaitu seorang yang bijak dan sangat mementingkan pelajaran. Ia merupakan seorang anak yatim dan mempunyai seorang ibu yang bernama Mak Gaya. Zaki sebenarnya mempunyai abang, iaitu Abang Zakwan. Namun, Zakwan telah meninggalkan mereka selama 3 tahun kerana mencari pekerjaan di Kuala Lumpur. Disebabkan hal itulah, ibunya terpaksa menggalas tanggungjawab untuk membesarkan Zaki seorang diri. Dia bekerja keras untuk menampung keluarga mereka dengan bekerja sebagai buruh di ladang kelapa sawit dan pada sebelah malamnya pula mengambil upah menjahit baju. Malam tidak berbau apabila Ibu Zaki jatuh pingsan semasa melakukan pekerjaan di ladang kelapa sawit. Dia terus dikerjakan di hospital dan dirawat di sana. Konflik cerita ini bermula apabila Ibu Zaki sudah tidak berupaya lagi untuk membuat kerja-kerja berat. Wang simpanan mereka juga sangatlah berkurang dan sangat tipis kerana dibelanjakan untuk membeli ubat-ubatan dan menampung keluarga mereka. Kasih ibu hingga ke syurga, kasih anak tiada tandingnya. Keperitan hidup yang dialami oleh Zaki yang menyebabkan dia bertekad untuk ponting sekolah semata-mata untuk mencari wang. Namun, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya rahsia Zaki terbongkar apabila Cikgu Saiful datang ke rumahnya. Rakan-rakan, hidup kita ni janganlah cepat mengalah kerana hidup ini ibarat roda. Keperitan hidup yang dialami oleh Ibu Zaki dan Zaki telah berubah sekelip mata apabila Abang Zakwan pulang daripada Kuala Lumpur. Rupa-rupanya Abang Zakwan telah menjadi orang berjaya dan telah membuka perniagaan di Kuala Lumpur. Dia berhasrat untuk membawa ibu dan Zaki bertinggal sama-sama dengannya. Kesimpulannya, kegigihan, kesabaran dan kecekalan hati perlulah diterapkan di dalam diri kita supaya kita berusaha untuk memperbaiki diri dan kehidupan kita. Pelajaran juga perlulah diutamakan kerana ilmu itu penyuluh kehidupan. Sampai sini saja ulasan saya mengenai novel ini. Sekian, terima kasih.